Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita Negeri Sembilan bergoncang. UMNO, Barisan Nasional tarik sokongan Pakatan Harapan. Siapa bakal bentuk kerajaan baharu? Persoalan pertama, adakah ini benar-benar kejatuhan kerajaan negeri atau sekadar tekanan politik sementara? Persoalan kedua, mengapa UMNO Barisan Nasional memilih saat ini untuk menarik sokongan? Persoalan ketiga, siapa sebenarnya akan untung dan siapa akan rugi jika berlaku pertukaran kuasa? Pendengar sekalian, pagi Isnin ini politik negara dikejutkan dengan perkembangan besar dari Negeri Sembilan. Menurut laporan yang tersebar dan turut dipetik daripada portal Malaysia Kini, UMNO, Barisan Nasional didakwa menarik sokongan terhadap Kerajaan Pakatan Harapan di negeri tersebut. Jika benar dan kekal dengan keputusan itu, implikasinya sangat besar kerana kerajaan sedia ada kini berada dalam kedudukan rapor. Sumber ulasan kita hari ini merujuk kepada laporan politik semasa yang memetik perkembangan di Negeri Sembilan termasuk kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional bertarikh 27 April 2026 serta laporan media termasuk Malaysia Kini dan kenyataan rasmi blok politik berkaitan. Mari kita lihat angka terlebih dahulu kerana dalam politik, angka lebih penting daripada emosi. Dewan Undangan Negeri Sembilan mempunyai 36 kerusi keseluruhan. Untuk membentuk kerajaan dengan majoriti mudah, sekurang-kurangnya perlu 19 kerusi. Sebelum krisis ini, agihan kerusi disebut seperti berikut: Pakatan Harapan 17 kerusi, Barisan Nasional 14 kerusi, Perikatan Nasional 5 kerusi. Apabila Barisan Nasional menarik sokongan daripada kerajaan, maka Pakatan Harapan hanya tinggal 17 kerusi. Ini bermaksud mereka kekurangan 2 kerusi untuk kekal selesa sebagai kerajaan majoriti. Di sinilah bermulanya krisis sebenar. Kerajaan yang tidak cukup angka akan berdepan persoalan legitimasi. Mereka masih boleh mentadbir sementara waktu, tetapi setiap keputusan besar akan dipersoal. Setiap sidang Dewan Undangan Negeri akan menjadi medan ujian. Setiap undian boleh menentukan jatuh bangun pentadbiran. Namun cerita ini bukan sekadar soal nombor. Ada latar belakang yang lebih besar. Menurut naratif yang sedang diperkatakan, Negeri Sembilan juga sedang berdepan ketegangan melibatkan institusi adat dan diraja. Isu melibatkan bekas undang luak Sungai Ujong yang mengeluarkan kenyataan mendesak yang di-Pertuan Besar turun takhta telah mencetuskan polemik besar. Walaupun kerajaan negeri menolak desakan itu, kesannya tetap terasa. Negeri Sembilan bukan negeri biasa dari sudut sejarah dan struktur adat. Sistem adat berpatir mempunyai keunikan tersendiri. Apabila berlaku konflik melibatkan institusi adat, kesannya bukan sahaja kepada imej negeri tetapi juga kepada kestabilan politik. Dalam keadaan seperti ini, Barisan Nasional mungkin melihat bahawa kerajaan sedia ada semakin lemah. Maka mereka bertindak menarik sokongan pada waktu yang dianggap strategik. Persoalan penting sekarang ialah adakah ini langkah prinsip atau langkah merebut kuasa? Rakyat tentu akan menilai sendiri. Jika benar keutamaan ialah kestabilan negeri, maka selepas menarik sokongan sepatutnya ada pelan jelas untuk menyelesaikan kemelut. Tetapi jika yang berlaku hanyalah rundingan jawatan dan perebutan kerusi menteri besar, rakyat akan melihat ini sekadar permainan politik lama. Perkembangan lebih panas muncul apabila 5 ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional dilaporkan bersedia bekerjasama dengan Barisan Nasional. Mari kita kira semula. Barisan Nasional 14, Perikatan Nasional 5, jumlah 19. Angka ini cukup untuk menepasi majoriti mudah dan membentuk kerajaan baharu. Maksudnya, jika gabungan ini dimeterai secara rasmi, Kerajaan Pakatan Harapan boleh diganti tanpa pilihan raya negeri, bergantung kepada proses perlembagaan dan perkenan pihak istana.
Ini membawa kita kepada persoalan seterusnya, siapa bakal jadi Menteri Besar? Secara tradisi dan realiti politik, jika Barisan Nasional mempunyai blok terbesar dalam gabungan baharu itu, maka kemungkinan besar calon daripada UMNO akan diketengahkan sebagai Menteri Besar. Tetapi politik tidak semudah matematik. Perikatan Nasional tentu mahu jaminan tertentu. Mereka mungkin meminta jawatan Exco, dasar tertentu atau persefahaman politik lebih besar menjelang pilihan raya umum akan datang. Jadi rundingan di belakang tabir pasti sedang rancak berlaku. Pendengar sekalian, inilah wajah politik moden negara kita. Semalam lawan, hari ini kawan. Semalam tuduh macam-macam, hari ini duduk semeja atas nama kestabilan. Kita pernah lihat perkara ini berlaku di peringkat persekutuan. Kita pernah lihat musuh tradisi bergabung. Maka jika UMNO dan Perikatan Nasional bekerjasama di Negeri Sembilan, ia bukan lagi sesuatu yang mustahil. Yang jadi persoalan ialah bagaimana penyokong akar umbi menerima keadaan ini. Penyokong yang selama ini berkempen menentang satu sama lain tentu akan keliru. Semalam diminta serang lawan. Hari ini diminta terima lawan sebagai rakan strategik. Di sinilah cabaran terbesar pemimpin politik. Bukan setakat cukup angka di Dewan, tetapi cukup keyakinan di hati rakyat. Sekarang mari kita lihat tiga kemungkinan selepas ini. Kemungkinan pertama, usul undi tidak percaya dibawa ke Dewan Undangan Negeri. Jika berjaya, Menteri Besar perlu meletakkan jawatan. Kemungkinan kedua, Menteri Besar memohon pembubaran Dewan untuk memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Ini paling demokratik kerana rakyat diberi semula kuasa memilih. Kemungkinan ketiga, kerajaan baharu dibentuk tanpa pilihan raya melalui gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Mana satu akan berlaku bergantung kepada kebijaksanaan politik dan pertimbangan istana. Tetapi bagi rakyat biasa, apa yang mereka mahu sebenarnya mudah sahaja. Harga barang turun atau tidak peluang kerja bertambah, atau tidak jalan kampung elok, atau tidak air bersih cukup, atau tidak anak muda ada masa depan, atau tidak rakyat tidak makan sentimen politik. Rakyat makan gaji, makan hasil kerja, makan rezeki halal yang semakin mencabar. Sebab itu bila ahli politik sibuk mengira kerusi, rakyat pula sibuk mengira duit dalam dompet. Ini hakikat yang mesti difahami semua parti. Kalau kerajaan bertukar tetapi masalah rakyat sama, maka pertukaran itu tidak bermakna. Kalau kerajaan kekal tetapi hidup rakyat makin susah, itu juga kegagalan. Akhirnya, kuasa sebenar bukan di Dewan sahaja. Kuasa sebenar berada pada rakyat yang menilai setiap tindakan. Jadi pendengar kita-kita FM, saya mahu tanya anda. Adakah langkah UMNO Barisan Nasional ini wajar demi kestabilan negeri? Adakah Pakatan Harapan patut diberi peluang mempertahankan kerajaan? Atau adakah lebih baik Negeri Sembilan dibubarkan dan rakyat memilih semula? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Suara anda penting kerana politik tanpa rakyat hanyalah perebutan kuasa kosong. Itu dia ulasan dari kita-kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.